Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So hari ni Ija nak pergi grocery shopping. Tapi what make it special, Ija nak pergi dengan Aisyah sekali. Bos besar kita bangun. Sebab dia pukul 5 pagi tadi dia dah bangun. Lepas tu sekarang dia baru tidur balik. Dia tidur pukul 9 dan pukul 10. Kita tunggu Aisyah keluar rumah dan kita kejut dia untuk mandikan dia dulu. Bangun, bukan dia dah bangun, kita terpaksa kejut dia sebab kita nak keluar. Dia belum mandi, so dia dah siap mandi. Hari ni outfit kita matching-matching. Dia tak tahu kenapa, walaupun kat luar rumah panas sikit compare dengan dalam rumah, tapi jadi satu perangai, bila Ija dah siap je, Ija mesti akan tunggu luar rumah. Kita tengok pokok dulu, lagi pun dia suka tengok pokok. Nampak tu? Nampak my sister pun dah sampai. Ya Allah, korang dengar tak bunyi kereta dia tersangkat. Aduh lah. Mariam, comel tak outfit kita orang matching-matching? Dia nampak dah besar. Dia nampak dah besar lah Dija. Dia tidur baru sejam, kena kejut. Tapi dia tak nangis. Alhamdulillah lah, anak Ija kan. Dari sini je semua orang-orang lain, saudara lain semua tegur. Dia kalau orang kacau dia tidur, dia tak nangis. Ini besar tau. Grocery time. Dia macam teddy bear tau. Geram tau. Kau tengok tu. Ya Allah, besar kan budak ni. Ya Allah. Pasal kau comel sangat. Masya Allah, tabarakallah. Kau nak ikut akak. Sebab guys, selama ni Ija kat KL, Ija shopping kat NSK. But the thing is, KL barang dia sangat-sangat fresh. Dia kat sini, ya Allah, serai dia sampai dia berlalat-lalat tu tak. Ija sangat-sangat tak suka. Gigil-gigil dia ni. Sekejap. So, Aisyah dia selalu shopping kat Jaya ataupun Village Grocer. Jadinya sebab tu Ija nak ikut. Sebab Ija tak pernah pergi sebab Ija takut. Sebab kat situ sebenarnya T20 kan. So, Ija takut nak pergi. So, bila ada Aisyah, if Ija rasa harga dia too much, Aisyah shopping. So, Aisyah aman. Okay, let's go. Sampai tak? Wow, flexible. Gemoy, si gemoy. Moy. Shopping. Ni adik I, dia dah ada anak. Ini anak saya. Lagi seorang pergi melakukan physical activity dan bergaul dengan rakan sebaya. Nak letak dia facing depan. So, biar dia tengok macam ni. So, dia ngantuk. Dia kena kejut dah tadi kan. So, lepas tu nanti dia grab barang. Betul. Lepas tu nanti dia nak ambil benda lain, dia pergi ambil benda lain. So, susah. Ni biar dia macam ni. So, nanti dia bertidur terus. Boleh makan lagi. Tengok je. Tahu. Ayu lele. Dia sepipit tajam. Makan-makan. Paling susah sebab perut tengah kenyang tapi kena jadi mak kangaroo. Ada dia sayang tak? Open this Dia bag. tak ada bag baru. Cantik kan? 12% tau. Di masuk. Online register ke? Ya, macam sikit. Buat dia table luar. Boleh? Jom beli makanan Eden guys. Makanan dia dah habis dah. Orang kan last makan ubat cacing masa kecil-kecil tau. Masa kecil-kecil belum balik lah. Macam tu belum balik pun lagi. So, bila Aisyah tanya kan, kita baru sedar. Kalau tak sebelum tu tak sedar pun. Dan last Aisyah dia beli dekat Shopee untuk satu keluarga. And surprisingly, Aisyah tahu tak? Lepas Ijam tak ada. Tapi lepas Ijam makan ubat cacing, Ijam makan sikit dah kenyang. Faham tak? Ni kan Ija makan banyak tau. Ija sebelum kenal Arash, masa baru kenal Arash, Ija makan sehari sekali. Sendiri ke apa? Kau baik barang ke tak? Tak tahu. Sekali je lah susah nak bawa. Lepas tu, bila Ija rasa troli sendirilah. Cacing mungkin dah banyak, so Ija makan pun banyak. Tapi lepas Ija makan ubat cacing, Ija terus makan sikit balik.
Ni baby tua. Tengok mulut dia. Open. Masuk dalam kamera. Toing. Bagi choose. Oh ni I love buying this kind of things. Baby spinach. Troli macam ni takkan berlaku kalau korang shopping dengan mak saya. Ni takkan berlaku kan kalau dengan ibu? Thank you. Hijau je bagus semenjak masak untuk anak. Tapi kalau tak masak untuk anak pun memang troli kita sentiasa Ya. Ya suami I. Oh. Suami I dia sweet tooth. Suami I jarang beli snack. Okay guys, finally dia dah tidur. Sebab kita jalan lama kita literally pusing setiap lorong dia baru lelap. So, girls bila shopping grocery tanpa suami. Takut. I dah biasa. I dah dalam industri ni 3 tahun. Astagfirullahaladzim, banyak sangat. 3 tahun. Kita okey je bakul penuh sebab kita biasa dekat NSK sis. Ini Jaya grocery babe. Tak apa, nanti kita claim. Tapi time claim tu kita discount, tak semua salah. Tapi best tau sebab kan bila kita grocery, bila ada suami ni, kita nak ambil apa kan, sekejap lagi sudah macam dia ada komen. Nak buat apa kan dah ada. Hari tu tak masak pun, itu kan ada. Ini tak payahlah baik beli brand ni. Ini tak payahlah. Jatuh tak best. Ya, memang tak best. So literally apa yang kita nak ambil semua terbantut. Jadinya bila diorang tak ada, kita bebas, kita freedom. Kita literally boleh ambil apa yang kita nak ambil. Lepas tu nanti claim, korang tak payahlah tunjuk receipt. Ija rasa ini adalah grocery shopping Ija yang paling tenang. Sebab Ija rasa ada kita orang je dekat sini, macam tak ada orang pun. Kita tak perlu tunggu turn untuk ambil barang. Sebab literally kita orang berdua je, memang tak ramai orang. So seronok lah. Kalau tak tu nak ambil plastik je, nak pergi timbang dah kena beratur. Vanilla and Boysen. Macam yang Aisyah review hari Baskin Robin. Ya. Rasa sama. Bye guys. Baby still sleeping. Dia still tidur lagi sebab dia penat. Dia bangun pukul 5 pagi. Pukul 9 sampai pukul 10 baru dia tidur. Dia nak 1 jam je dah kejut dia keluar. Kesian dia, penat sangat. Alhamdulillah, total hari ni kami berdua menyumbang kepada Village Grocer sebanyak hampir RM1,000. Lepas ni mungkin kita akan keluarkan suami lah. Bagi Ija okey sangat-sangat sebab I literally beli salmon, I beli lamb, benda-benda yang memang akan mahal. Lepas tu total 393. And fun fact, dulu masa kita duduk KL kan, kita shopping ke NSK kan, memang total kita punya grocery memang akan jadi 300 something juga. Memang akan jadi 300 lebih juga. So for me okay je, boleh repeat. Sebab I tak payah pening-pening which one yang fresh, which one yang tak. Sebab semua kat situ fresh. Bye. Kita claim mangkuk. Ya Allah hai, mesti nak kena tiru. Thank you makcik. Mana? Dekat bawah sofa. Bawah sofa kat mana sofa kecil. Pada bantan bawah tu kan, ada toki-toki Amayas. Dekat tempat Eden main tu. Bawah sofa sebelah bantal ada yang macam pen. Macam mana walkie-talkie yang Miara boleh ada situ? Tahu. Lepas tu mana pergi walkie-talkie tu? Mai simpan bawah kursi. Ada lagi kat rumah Jida? Belum lagi, masa tahu. Kenapa kau cakap ni Raja? Barang walkie-talkie sekarang ada di mana? Masa Ayah ambil. Ami Ayah punya. Tadi suspek kita Aiman. Lepas tu Ryan. Lepas tu Mariam. Sekarang tiba-tiba Ami Arash. Masa Ayah simpan. Okey lah. Nanti ditanya Ami Ayash lah. Dia panggil
walkie-talkie je. Kita pergi rumah Aisyah dulu guys. Letak barang dia dulu. And ambil barang yang nak bawa pergi rumah ibu. Tak bawa barang. Tadi buka bonet. Bawa barang korang kan ada letak barang. Oh. Bawa barang nak pergi rumah ibu lah. Kita minta air. Ingatkan dia bawa dah dalam botol. Ni servis memang TikTok. Dapat cawan lagi. Mana main kat rumah kita. Bye. Apa main nangis? Bye girl. Kita jalan, Aiman tak dengar Mariam. Bye, take care.